Kamu buat nombor 1. Syakir buat nombor 2. Okey. Ikut masa sendiri. Kamu Syakir tumbuk, kamu buat. Dapat ukur penumbuk. Ke cikgu nak bagi arahan? Cikgu bagi arahan? Cikgu bagi arahan. Okey, sedia. Syakir tumbuk Zul selesaikan. Sedia. Up. Habiskan. Okey, cikgu. Dah tu tumbuk jangan. Tumbuk satu, tumbuk bertalu-talu. Tu bertalu. Semula. Ingat, dia berdiri, menyerang, merebut, pukul dan bertalu-talu. Yang bertalu-talu tu yang terakhir. Okay. Kalau dalam solat ada tertib, maknanya dalam gaduh mesti ada bertalu-talu. Maknanya itu bukan kata bertalu-talu tu pukul tanpa henti. Bertalu-talu tanpa dah cukup. Baru berhenti. Itu sebenarnya titik berhenti kita pukul orang. Dia tak ada ampun maaf. Itu berhenti. Lagi dia tak bersuara kalau gitu kita talu-talu orang kepala dia. Okey, ulang. Orang sama. Sedia. Tumbuk tu betul, jangan tumbuk main-main. Up. Tak apa sikit. Habiskan tumbuk. Kita kata berhenti bermalam. Habiskan. Okey, bangun. Okey tak? Kena bibir ke apa? Tak ada. Okey. Bertalu-talu tumbuk kat tangan dia, kat badan dia pun tak apa. Kat badan biar rasa tak apa. Janganlah. Awak jangan biasa tumbuk angin. Kalau biasa tumbuk angin, nanti awak gaduh orang buat tumbuk angin. Jangan kedekut. Ini nama dia ikhlas. Awak pukul dia supaya dia belajar. Supaya dia ingat, lain kali aku macam mana aku nak bunuh pukulan ni. Kalau awak tak ikhlas tumbuk dia, maknanya dia tak akan dapat keikhlasan mainan tadi. Syakir, nombor 2. Boleh? Okey, Zul tumbuk, Syakir buat. Dia. Up. Okey, kejar. Habis. Tumbuk. Kasar Sikit. Tak apa, Zul tak apa. Okey, sekali lagi. Awak buat Sekali lagi, okey. Sekali lagi. Dah okey. Berani. Okay, sekali lagi. Dia. Up. Tak apa. Slow, tak apa. Sebab apa? Sebab awak mikir. Jangan fikir. Pukul tak boleh fikir. Kau pukul fikir tak jadi apa. Okay, dah ready? Dah? Sekali je. Okay, sedia. Up. Habis. Tumbuk tu. Okey, tak apa. Okey, next. Pasangan seterusnya. Aish dengan Aish. Aish dengan Alif. Aish buat nombor 3. Alif buat nombor 4. Okay, sedia. Hukum nombor Aish dulu. Aish tumbuk, Alif buat. Aish nombor berapa? Nombor 4. Okay, sedia. Dah boleh? Up. Tumbuk. Tak apa. Sekali lagi. Kenapa macam slow teragak ni? Tak apa, tumbuk tu laju. Aish tumbuk laju. Up. Okay, tukar. Alif tumbuk, Aish buat nombor 3. Sedia. Dekat sikit. Up. Lagi slow sangat, kena mikir kaki tu. Sekali lagi. Sedia. Up. Laju sikit tumbuk tu, tumbuk laju sikit. Kalau kamu tumbuk slow, dia buat pun terima slow. Sekali lagi. Laju sikit tumbuk. Dia. Up. Nampak tak kalau kamu tu laju macam mana tindakan dia tu? Okay, next. Siapa ni? Muzaffar dengan siapa? Dengan Aish, dengan Alif. Muzaffar dengan Alif. So buat nombor 5. Alif tumbuk je. Kamu dah buat dia kan? Nombor 5. Dekat sikit kamu jauh sangat tu. Sedia. Tumbuk laju. Up. Kamu acah. Semula. Sedia. Up. Tekan betul. Kamu tak tekan habis. Semula. Tekan habis. Kamu yang berhenti kali, tekan sampai habis. Dia. Up.
Sekali lagi, laju sikit. Laju sikit. Slow sangat macam berlakon ni. Dia. Up. Ha. Nanti masa bermalam tu. Nanti berlatih lagi. Yes, dia. Up. Sekali lagi. Tumbuk tu laju. Kamu tumbuk laju supaya dia bergerak laju. Kamu tumbuk laju. Dia. Up. Okey tak, cikgu? Okey. Okey. Kita tukar. Kamu pula tumbuk. Mustaqim buat nombor 4. Nombor 4 cikgu pun tak ingat. Betul-betul. Kalau tidak kena ulang 10 kali ni. Ya. Dia. Kau berembuk. Jauh sangat tu. Up. Kenapa kamu tak melangkah Mustaqim? Melangkah. Setiap kali gerak tu melangkah ke depan. Semula. Dia. Up. Baik. Sekali lagi. Masih teragak-agak kamu ni. Dia. Up. Dia. Up. Mana perisai tumbuk kamu? Perisai saja. Perisai tumbuk. Sekali lagi. Besok kamu ni. Dia. Up. Kita tu. Budak umur dia dah okey.